fokuskan. Pertama, hari ni kita tahu bahawa bila cakap dia pasal bekerja sebagai penjawat awam ni, kita rasa secure kan. Cuma hari ni, tahukah anda bahawa ada beberapa perkara yang sebenarnya penjawat-penjawat awam ni terlepas pandang. Perkara pertama yang saya nak highlightkan, siapa kat sini yang minta maaf, saya nak survey sikit lah cikgu-cikgu kat sini yang dah berkhidmat lebih 10 tahun? Yang dah lebih 10 tahun? Maksudnya ada yang belum berkhidmat tak sampai 10 tahun ada Yang belum berkhidmat 10 tahun pun masih ada. Okey, jadi poin pertama pasal kes berkhidmat ni tadi. Yang dah lebih 10 tahun, of course dia ada kiraan dia. Macam ni kita nak kira pension kita secure atau tidak. Yang kedua, yang belum berkhidmat 10 tahun di fasa berapa cikgu? 14.2 kan JPA. Penjawat awam yang belum berkhidmat sehingga 10 tahun belum layak untuk menerima pension dia tadi. Okey. Jadi dekat sini yang kita nak bagi penekanan ni tadi cikgu kan. Kat sini dia yang kita nak bagi solution dah. Basically, sekiranya hari ni bila mana pension tadi tu belum boleh dapat, security tu tadilah yang tak ada cikgu cara dia Dan security tadi tu lah hari ni yang kita nak tackle. Hari ni cikgu-cikgu boleh datang kerja dengan keadaan yang sihat, alhamdulillah, untuk mendapatkan gaji lah basically dapatkan satu pendapatan. Yang mana daripada pendapatan tadi lah cikgu-cikgu dah create komitmen. Komitmen basic yang biasanya setiap orang ada lah loan rumah, loan kereta, kemudian apa lagi, sekolah anak kan. Kebanyakan ni ke sini semuanya dah berkahwin, jadi perbelanjaan dapur, bil utilities, handphone dan sebagainya lah, bil telefon, bil air, bil api, itu adalah komitmen. Jadi apabila sekiranya satu benda perkara yang kita nak highlight kat sini, kalau hari ni besok kita dah tak boleh nak datang kerja, maksud tak boleh datang kerja tu bukan sekadar demam influenza ni, maksudnya dah tak boleh lagi nak pergi bekerja, hilang upaya kekal. Alright, apa kita punya persediaan untuk menghadapi keadaan tu, yang mana bila mana situasi orang yang belum bekerja 10 tahun tadi tu, satu, dia tak ada pension tadi tu, so dia tak ada dah income kan, sebab berlakunya hilang upaya kekal tadi tu. Hilang upaya kekal boleh berlaku banyak sebab lah. Yang pertama yang common adalah of course daripada kemalangan kan. Gara-gara kemalangan, lumpuh, hilang upaya kekal, dia dah tak boleh nak pergi kerja, satu. Kedua, stroke kan. Sebab daripada stroke tadi tu menyebabkan you lumpuh juga dan tak boleh nak pergi kerja lah. Jadi solution dia adalah itu situasi utama yang saya nak highlightkan, yang mana kalau you belum lagi berkhidmat 10 tahun, you langsung tak ada apa-apa, maksudnya you tak ada backup by pension pun. Yang kedua, situasi yang kedua, apabila kalau yang dah berkhidmat lebih 10 tahun, macam mana kita nak kira berapa sebenarnya pension kita yang dah ada standby. Satu lagi isu Ustaz, yang satu lagi juga, satu, okey, yes. Okey. Boleh tak cikgu-cikgu sama-sama kita kira sama-sama, boleh tak? Kan? Kita kira sama-sama supaya kita ada pengetahuan bahawa berapa sebenarnya pension kita yang kita boleh dapat. Kan? Jadi kalau kita tengok pada formula pengiraan tu tadi tu, kan? So try kita ambil kan, formula pengiraan dia adalah 1 bahagi 600 kali dengan jumlah genap bulan perkhidmatan yang boleh. So kalau anda katalah saya ambil kat sini, kita buat yang dah bekerja selama 15 tahun lah. Boleh cikgu 15 tahun kita try buat 15 tahun. So dengan orang yang dah bekerja selama 15 tahun cikgu Syarudin dan gaji terakhir tu ambil lah, saya letakkan supaya kita senang nak kira, supaya kita ada satu figure kan. Gaji akhir tu katalah sekarang gaji dah 15 tahun kerja, gajinya adalah RM9,000. Alright, so kalau gaji sekarang RM9,000 dah berkhidmat 15 tahun, so berapakah nilai pension anda? Ini kita nak tahu. Nilai pension anda adalah siapa yang hari cikgu Fakrul tu nak bagi hadiah kepada siapa yang boleh bagi jawapan dulu. Siapa yang bagi jawapan dulu tu silakan. Itulah hadiah nanti. Okey, 15 tahun dengan gaji RM9,000. Berapakah pension anda? 15 tahun kali dengan 12. Kali dengan 12 lah dalam bentuk bulan Jangan bentuk bulan. 15 tahun gaji berapa? Gaji RM9,000. Gaji RM9,000. Gaji RM9,000. Berapakah nilai pension anda? Yang pertama jawab tu angkat tangan, silakan. Nanti betul jawapannya cikgu Fakrul akan bagilah hadiah tu. Memang khas untuk anda lah tu. Silakan. 15 tahun kali dengan 12 bulan. Betul. Betul. Okey, tangan okey. Terima kasih, thank you. Alright. Okey. So, itu satu. Kan? Hadiah tu halal bukan? Tahniah cikgu. Okey, terima kasih, thank you cikgu. Gambar. Okey. Okey, tahniah.
Alright, cikgu-cikgu. Oh ya. Tak boleh bagi soalan kira-kira dah. Tak boleh lah Cikgu tu jawab. Okey, so cikgu, yang kita nak highlightkan ni tadi, bab 2,700 ni tadi, cikgu gaji 9,000. Hari ni asbab dah tak boleh nak bekerja tadi tu, jadi nak tak nak, of course lah government ada backup satu perkara which is yang dapat pension awal tadi tu. Tapi berapa nilai dia? Nilai dia hanya 2,700. Sedangkan cikgu selama ni dah bergaji 9,000. Jadi komitmen secara logiknya, komitmen tadi dah tentulah atas gaji 9,000 cikgu Sarni, betul kan? Sekarang dah susut sehingga 2,700. Persediaan ini, hari ni kita nak menyampaikan apakah persediaan yang kita buat untuk menghadapi keadaan yang sebegini. Kan? Dan pastinya apabila awak bergaji 9,000, komitmen awak pasti ialah at least 80%, 90% from that gaji. Hari ni tiba-tiba awak hanya berpendapatan 2,700, pasti perubahan hidup tu berlaku sangat drastik lah. Betul cikgu jadi this awareness je sebenarnya hari ni tujuan saya datang, kami datang untuk sampaikan. Okey, jadi disebabkan, jadi apakah, okey, bila kita dah cerita masalahnya dekat mana kita dah faham. So apa solution dia? Apa solution yang ada dalam market pada hari ini kepada individu-individu ataupun orang-orang yang nak membuatkan persediaan ni? Persediaan dia adalah dipanggil pelan ganti gaji, hibah ni tadi, kan? Kalau cikgu-cikgu, saya yakin cikgu kat sini semua pernah dengar kata hibah lah. Kan, hibah ni dalam bahasa muda dia which is hadiah yang selama ni bila mana saya buat survey, kami buat survey, kami mendapati bila sebut pasal hibah, you boleh tanya, ramai yang ingat hibah ni hanyalah untuk bila mana mati orang yang pewaris dapat duit. Betul ibu Selama ni orang bukan berpendapat, dia orang faham begitu. Bila sebut hibah ni, oh tu apa yang tuan faham pasal hibah tuan dia akan bagi tahu, hibah ni yang saya faham, saya carut bayar bulanan. Tapi lepas tu bila saya mati, nanti duit tu akan dapat dekat isteri dan atau anak-anak. Betul perempuan biasa dia akan dengar begitulah. So, kalau kita dengar dengan keadaan begitu, cikgu rasanya benda tu macam interesting dah untuk nak diambil. Pada saya mungkin yang kalau katalah si suami tadi, si suami akan rasa macam benda tu macam tak interesting pun, sebab aku masih hidup, cari duit, bayar bulan-bulan, atau aku mati orang lain jual dia duit. Walaupun orang lain tu bukan maksudnya isteri dan anak-anak lah, tapi dia tak merasa kan. Tapi hibah yang sebenarnya, yang sebetulnya kan, saya betulkan sedikit persepsi ni tadi. Hibah yang sebetulnya adalah sebenarnya untuk orang yang ambil tu tadi. Si suami ambil, dia ambil hibah ni untuk diri dia. Sekiranya berlaku sesuatu musibah, dia dah tak boleh nak bekerja, hibah ni tadilah yang protect dia, yang ganti dia punya gaji dia. Itu sebenarnya hibah. So hari ni apa relevannya dengan cikgu-cikgu ni tadi, penjawab awam? Relevannya pada hari ni adalah sekiranya berlaku sesuatu musibah tadi, pension tak cukup nak cover. So nak bagi cukup apa? Hibah ni tadilah. Baik itu dia cikgu. Jadi konsep ni saja yang hari ni kan, yang saya nak cikgu-cikgu faham. Kan, apa persediaan yang you boleh buat, you boleh ambil hibah ni tadi. Maksudnya berapa kiraan dan sebagainya, itulah gunanya borang ni tadi. Cikgu borang ni tadilah untuk kalau betul you rasa terpanggil, you rasa terkesan dengan keadaan ni, kan, you rasa ni at least aku nak kena ada sediakan payung sebelum hujan. Cikgu isilah borang tu, mana kita akan buat. Sebab kita tak ada masa untuk nak go through everything kan pada hari ni kan, secara menyeluruh. So itulah tujuan dia tadi Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Fendi. Harap dapat membantu, at least kita tahu figure pension kita berapa dan status kita. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Zaid untuk bagaimana kita nak urus rumah yang kita ada untuk kita hibahkan kepada hasrat kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan hari ini masa untuk ambil tahu lah berkenaan dengan perancangan untuk aset-aset yang kita ada dari sudut perwarisan. Sebab ini penting itu. Sebab hari ini kita bekerja untuk dapatkan income. Kita nak beli rumah, kita nak buat simpanan. Cuma situasi yang berlaku sekarang, ramai orang ambil komitmen rumah tanpa tahu risiko yang dia perlu ada. Kan? Ada yang beli rumah 2 nama kat sini. Beli rumah 2 nama, beli rumah 3 nama, macam-macam. So, loan boleh lepas. Tapi, adakah dia boleh dibayar dan macam mana dari sudut perwarisan tu nanti? So, that's why lah, dekat depan cikgu semua ni, ada kertas kan? So, kertas ni, kami buat ini supaya kita boleh buat satu aktiviti.
Yang mana cikgu balik dalam keadaan boleh tahu risiko dari sudut hutang rumah. Yang pertama. Yang kedua, kan kita dah penat-penat bayar hutang ni. Ambil MRTT, ambil MRTT. Tapi bila berlaku kematian, tengok-tengok rumah tu jadi perebutan pusaka. Contoh ni kan, yang bergelar isteri dekat sini. Adakah kita tahu kalau apa-apa berlaku kepada suami kita, bahagian isteri hanyalah 1/8. Contohnya kalau rumah, kan, kalau rumah suami ada SPG, kalau isteri ni ada orang cakap ibarat dapat tandas je. Sebab 1/8 ni mungkin paling kecil dah. Itu kalau seorang isteri. Kalau dua isteri, jadi 1/16. Inilah kadang-kadang drama tiba-tiba sah isteri dua muncul. Lagu kan? Memang berlaku drama macam ni. So hari ni insyaAllah saya buat penerangan sikit, and then kita buat untuk liability check. Dan kedua, waris faraid check. Dekat belakang cikgu, waris faraid check ni bertujuan untuk cikgu-cikgu tahu siapa yang terlibat dalam urusan pusaka dan siapa yang akan ada hak. Supaya kita boleh buat perancangan. Alright, next. Untuk bahagian pertama ni cikgu, kita nak belajarlah berkaitan dengan faraid. Sebab hari ni ramai orang kadang-kadang dia guna faraid sebagai satu cara untuk manipulasi dari sudut tuntutan pusaka. So next. Untuk bahagian pertama sedikit je saya nak sentuh sedikit kepentingan buat perancangan ni untuk harta pusaka ni. Dia dah lama ada dah sebenarnya. Next. Dia ada semenjak zaman Rasulullah. Iaitu bahagian faraid ni cikgu. Faraid ni adalah ilmu yang kita kena belajar. Situasi sekarang ni ramai orang bila berlaku kematian, isteri tak boleh nak uruskan pusaka. Isteri tak nak bagi tuntutan faraid kepada waris faraid sepatutnya, sebab semasa hidup tak belajar. Sebab itulah ada satu hadis menerangkan, belajarlah ilmu faraid kerana sesungguhnya ia sebahagian daripada agama kamu. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut daripada umat ni. Adakah kita urai pasal ni? Contoh, yang 1/8 tadi saya ambil. Kalaulah sebiji rumah suami, isteri dapat 1/8. Masalahnya, adakah isteri-isteri boleh berlapang dada untuk berkongsi dengan orang lain? Nak berkongsi dengan adik-beradik suami, dengan mak ayah suami, bahkan dengan anak-anak. Lagilah kalau beli rumah dua nama, macam mana nak kongsi tu? Jadi bila berlaku macam ni, isteri cukup tak 1/8 je cikgu? Contohlah belakang pada suami, cikgu dapat 1/8, boleh tak nak berlapang dada ni? Oh tak apa, saya dapat 1/8 dah cukup dah. Janganlah macam tu. Sebabnya dia nak tanggung anak sekolah, dia nak tanggung nak bayar rumah, nak kena continue bayar, dengan pemilu macam-macam kan. So hari ni teka-teki yang pertama, kenapa agak-agak bahagian isteri hanya 1/8, iaitu paling sikit? Ada adik lagi tu? Ada. Siapa boleh jawab ni, ada special lah. Hari ni supaya masing-masing tahu apa reason 1/8. Takkanlah Islam tak adil. Takkanlah Islam ni nak merendahkan isteri, tengok bahagian paling sikit. Ada tak yang nak mencuba? Tak jawab, tak. Ustaz ni berarif. Kenapa bahagian isteri 1/8 saja? Kalau boleh kita bagi kawan-kawan dulu bulan jawab. Sama tak bagi ustaz jawab. Ustaz jawab. Ada ke yang tahu jawapan? Okey. Tak ada. Nak tahu jawapan ni? Nak tak kenapa bahagian isteri hanya 1/8 ni? So reason kenapa isteri dapat 1/8 saja, sebab sepatutnya kena ada yang membantu dia. So siapa yang nak kena bantu isteri ni? Pertama, anak lelaki. Anak lelaki yang berkemampuan. Tapi kalau anak lelaki masih kecil ataupun tak ada, tak boleh dah. So yang kedua, dia akan pergi kepada ayah mertua, ayah kepada suami. Tapi ayah mertua pun dah uzur. Suami yang bagi duit kepada ayah mertua tu biasanya dia pun tak mampu. So kalau tak mampu juga, dia akan pergi kepada adik-beradik lelaki suami. Itu ipar-ipar kita. So soalan yang cikgu, contohlah kalau berlaku apa-apa kepada abang kita ataupun adik kita, kita kan ada anak buah, kita ada anak buah masing-masing kan, anak saudara kan. Boleh tak kita nak jaga anak saudara kita macam jaga anak sendiri? Itu soalannya. Kalau saya tak mampu, saya tak mampu. Tapi hari ni kita nak kena tahu, adakah orang boleh melaksanakan tanggungjawab sepatutnya?
Wallahu a'lam. Saya pula tahu. Kebanyakan yang berlaku bila berlaku kematian, kebanyakannya sibuk nak menuntut je. Semua nak buat tuntutan. Oh, saya ada bahagian. Saya dapat satu kes rumah 2 nama, suami isteri beli. Bila berlaku kematian, adik-beradik ni ada hak dalam pusaka suami. Disebabkan ada anak 2 orang perempuan saja. Tak ada anak lelaki. So adik-beradik ni, dia paksa isteri untuk jual rumah atas alasan ada hak dalam pusaka. So agak-agaklah kalau dia boleh paksa untuk jual rumah, dia nak tak buat tanggungjawab ni. Padahal ada anak buah orang di sini. Wallahu a'lam. So yang inilah kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Na'udzubillah min zalik, kita minta jawab. Correct, next. Okay, next lagi. Okay, ini untuk suami-suami. Sebab kebiasaannya untuk hibah, pusaka, wasiat, siapa yang cari dulu? Suami ke isteri? Isteri yang biasa yang cari hibah apa ni. Dan ada juga suami ni, dia defensif. Dia rasa macam, oh tak payahlah buat semua benda ni. Oh tak apa, nanti adik-beradik saya tak tutup. Itu keadaan yang berlaku sebab dia tak tahu. Sedangkan penekanan untuk suami dalam tanggungjawab ni ada kan 1400 tahun dahulu melalui surah Al-Baqarah ayat 240. Saya bukan ustaz Saya bukan ustaz. Tapi benda ni saya kena sampaikan sebab hadis ni, ayat Quran ni menerangkan bila suami meninggal dan orang-orang yang akan meninggal dunia antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat. Nah, wasiat ni dah ada dan tak pernah berubah. Sebab ayat Quran mana pernah berubah kan? So wasiat tu dah ada. Untuk isteri-isterinya, iaitu dia beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah, yakni daripada rumahnya. So cikgu, untuk wasiat ni kenapa dah cerita lama dah? Sebab inilah kepentingan melatih pentadbir untuk menguruskan pusaka. Yang ni paling ramai isteri tak boleh nak urus pusaka suami. Yang kedua, dia beri nafkah hingga setahun lamanya ni. Sepatutnya bila suami meninggal, setahun lepas kematian suami itu sebenarnya masih tanggungjawab dia. Iaitu kena pastikan isteri boleh bayar rumah, isteri boleh bayar sewa dan sebagainya. Tapi specifically ni untuk tempat tinggal lah. So yang inilah dalam perancangan keuangan untuk takafu dan sebagainya. So kalau ada suami-suami yang defensif, oh tak nak buat hibah ke apa ke, guna surah ni. Dan guna surah ni bagi tahu hakikat sebenar yang dia kena tahu. So boleh tak jadi cikgu setakat ni? Kebuat sangat ni? Okey. Boleh. Setakat ni okey? Correct. Untuk next. Okey, kita masuk untuk rumah. Ni contoh harta pusaka dululah. Saya bagi satu cerita cikgu Ini berlaku dekat klien sendiri. Suami beli rumah kan, meninggal. Rumah yang suami beli tu isteri duduklah, isteri dan anak-anak. Tapi suami tu hutang dia satu nama, iaitu hutang atas nama suami. Cuma SMP ada 4 nama. Iaitu dalam rumah tu dari sudut pemilikan ada nama suami, ada nama mak dia, ada nama ayah dia dan sama lagi adik dia. So bila berlaku kematian pada suami tu, sama sekali kena buat urusan pusaka. Barulah boleh tukar nama daripada nama suami kepada isteri ke ataupun waris farat yang terlibat tu. Tapi nak buat urusan pentadbiran tu isteri tak mampu. Sebab pertamanya suami dah meninggal, mak ayah suami pun dah meninggal lama. So dalam rumah tu ada 3 orang yang memiliki rumah tu dah meninggal. 1/3 suami, 1/3 mak dia, 1/3 ayah dia. So siapa urusan pusaka ni, siapa yang nak kena jalankan? Isteri lah. Tak ada orang nak urus. Dan selagi mana tak urus, selagi itulah nama rumah tu tak boleh nak tukar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kes cikgu klien saya dapat ni, dia ada anak angkat dia. Tak ada anak kandung. Bila ada anak angkat saja, adik-beradik ada hak dalam pusaka suami. So maksudnya 1/3 atas nama suami tu kemungkinan ada milik adik-beradik juga. Bahagian isteri adalah 1/8. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang ketiga isteri sakit. Isteri tu kena kanser. So untuk urusan pusaka ni tak ada orang nak uruskan. Dan selagi mana urusan pusaka tidak dijalankan, selagi itulah tak boleh nak tukar nama. So inilah kepentingan untuk buat wasiat. Iaitu apa-apa berlaku, kita tak perlu melibatkan adik-beradik suami ke, mak ayah suami ke untuk membolehkan buat urusan pentadbiran pusaka. Sebab dah settle urusan pusaka, barulah boleh takbir, barulah boleh nak bagi-bagi ni. Isteri dapat 1/8 ke, nak kena bagi kepada mak ayah ke. Itu pun
kita nak kena cover dengan hibah harta. Okay, right? Untuk next. Next. Kenapa pusaka lambat ni? Sedikit saya nak kena sentuh. Kenapa urusan pusaka lambat? Dan mungkin dalam keadaan kita ni dah mengalami urusan mak ayah tak selesai, urusan atuk tak selesai. Bila urusan pentadbiran tak ada orang buat, memang nama tak boleh tukar dan kita paling risau waris terguna hak orang lain. Ada je urusan pusaka ayah tak selesai, buat rumah tak siap. Tapi nama arwah ayah, itulah masalah yang tak ada penyelesaian kalau tak buat urusan pusaka. So sedikit dulu, kenapa pusaka ni lambat nak urus? Sebab pertama sekali tak ada buat wasiat. Kosong. Iaitu tidak melantik pentadbir semasa hidup. Bila tak ada pentadbir, berlaku kematian, dia memerlukan kerjasama waris faraid yang terlibat. Adik-beradik ke mak ayah dia, kalau adik-beradik ada 10 orang, 10 orang lah kena terlibat untuk urusan pentadbiran. Yang ni isteri ramai tak boleh buat. So bila tak boleh nak buat, dia kena hire orang. Contoh macam saya, kami buat urusan pusaka. Minimum untuk buat orang, panggil orang untuk uruskan pusaka cikgu 5,000. Untuk urusan pejabat usaha kecil. Kalau lawyer 8,000, 10,000. Sedangkan hari ni, kalau kita buat wasiat, iaitu kita melatih mentadbir semasa hidup, stranded cost dia jimat 90%. Sebab buat wasiat dengan Mai Akasa Amanah Berhad untuk urusan pentadbiran, yang mana urusan itu semua kami uruskan saja pendaftaran RM500 saja settle. Tapi disebabkan tak tahu, tak sempat nak belajar, berlaku kematian, isteri tak boleh nak urus. 10 tahun lah. Lagi mana tak urus, lagi itulah tak boleh nak tukar nama, nak uruskan ni lagi. Okay, alright. So next. Okay, untuk bahagian ni kita masuk untuk aktiviti lah, boleh ni. Untuk aktiviti ni, boleh buka bahagian masing-masing ni. Bahagian masing-masing ni, bahagian pertama ni adalah kenali hutang kita. Dekat sini mungkin ada yang dah beli rumah LPPSA, ada yang dah beli rumah bukan LPPSA. Pertama, untuk bahagian pertama ni kita kena tahu liability kita. Kalau kita kerek hutang, kita kena pastikan hutang selesai. Kalau tak, kalau lah contoh dia beli rumah ni cikgu, pertama kena tahu harga rumah ni. Cikgu boleh beli isi lah harga rumah masing-masing kan. Siapa yang ada 2-3 biji ke, isi satu saja. Contoh rumah kita 400,000. Itu yang pertama kena tahu jumlah hutang kita. Tapi kita bukan bayar 400,000, kita mungkin bayarlah 800,000 hutang. Yang kedua, tempoh loan. Tempoh loan penting. Ada yang 30, ada yang 35, bergantung kan. Dan kita kena tahu bahagian paling penting iaitu MRTT. Cikgu dah create hutang, of course lah kena ada satu tak kapur untuk selesaikan hutang tu. That's why lah MRTT tu wujud. So MRTT ni kena selari dengan tempoh hutang. Siapa yang beli rumah loan 35 tahun, MRTT kena 35 tahun. Kalau tak nanti berlaku kematian hutang tak selesai, isteri kena sambung bayar. Kalau isteri tak mampu bayar, rumah kena dia loan balik. Siapa yang untung? Bank untuk balik. Tak tercapai lah mak-mak nak bagi rumah kepada anak dan isteri tu. So, tolong check MRTT kita macam mana. Cuma saya bagi tips. Kalau LPPSA, MRTT-nya kebanyakannya cover full. Itu kelebihan dalam sektor government lah. Cuma siapa yang beli rumah loan biasa, tolong check coverage MRTT itu full ataupun tidak. Kalau tak cover full, kena cover dengan MLTT hibah tak cover. Kalau tak nanti, loan rumah tak selesai, barang dia tak boleh, hibah pun tak boleh. Siapa yang tak tahu nak check MRTT dalam SMP rumah tu, nanti boleh drop nama. Sebab kami buat servis untuk review SMP rumah, supaya cikgu tahu ni hutang boleh selesai atau tidak ni. Ramai beli rumah tak tahu apa langsung. Saya ni ke 15 minit, 30 minit, menanggung hutang 35 tahun. Tak boleh lagi. Alright. Jadi itu dari sudut penyelesaian hutang. Dah selesai hutang, baru boleh bersih bahagian kedua. Iaitu kita kenali siapakah waris faraid kita yang akan ada hak ke atas rumah tersebut. Ni penat-penat bayar hutang ni, bayar bulanan pula tiba-tiba berlaku kematian, orang lain yang ada hak ke atas rumah. So hari ni cikgu, masing-masing boleh tulis. Sebab benda ni penting, supaya kita tahu dan boleh buat perancangan. Contoh seorang suami, kalau kita ada suami, pertama mak ayah dia ada lagi tak? Kalau ada mak ayah tik. Kalau tak ada mak ayah, tak adalah. Itu yang pertama. Isteri pun sama. Kita ada isteri dulu.
Isteri ke isteri-isteri? Saya tahu lah. Kalau isteri-isteri kena tahu detail siapakah waris pada. Sebab teknikly nanti kita akan terlibat dalam usaha besar. Kalau jawab besar lagi, kalau dua tawaran tu kan. Okay, alright. So kalau isteri pun sama cakap. Sama juga dengan ni kan. Kita tahu lipat kita berapa orang, tulis mak ayah. Kalau tak ada tak payah. Tak ada tak payah. Okey, seterusnya anak lelaki. Cikgu tulis anak lelaki berapa orang. Kan? Kemungkinan ada yang suami dah kahwin lain, dah ada anak lain sebelum ni, which is bukan anak kandung kita. Kena tulis anak lelaki masing-masing, suami dan isteri. Seterusnya anak perempuan. Anak perempuan. Yang last kali adik-beradik, tulis suami ada berapa adik-beradik. Ada 3 orang ke 4 orang, tulis je. Dan cikgu sini pun tulis adik-beradik berapa orang. Sebab dari sini bila berlaku kematian cikgu contoh dulu semasa hidup, suami beli rumah, isteri boleh duduk lah kan. Isteri boleh duduk dah sebab apa tu, isteri adalah bos kan. Isteri yang uruskan rumah dan sebagainya. Tapi bila berlaku kematian, rumah tu bukan 100% milik isteri. Dia akan jadi milik waris warai. Yang pertama, kalau suami tidak ada ayah ataupun anak lelaki, tengok. Kalau tak ada ayah ataupun tak ada anak lelaki, maka tidak ada kemutus waris isteri. Bermaksud adik-beradik arwah akan ada hak. Contohlah kalau adik-beradik arwah ada 10 orang, ke 10 tu akan ada hak dan terlibat dalam urusan pusaka. Soalannya, macam mana nak wariskan sebiji rumah kepada 10 orang? Tak boleh. End up last kali isteri kena jual rumah, kena bahagi duit secara cash. Tapi kalau dah jual rumah, isteri nak duduk mana? Jadi itulah, that's why penting untuk perancangan dalam wasiat. Dekat bawah ni cikgu wasiat Wasiat ni sama sekali adalah pelantikan pentadbir. Iaitu untuk urusan pentadbiran, biar satu syarikat amanah yang uruskan. Sebab kebiasaannya kami hadapi urusan pusaka, isteri-isteri yang kena buat. Bila isteri tak mampu, dia kena cari orang lain untuk uruskan. Dan kos nak lantik orang uruskan pusaka ni, kalau kami dalam 5,000, kalau Roger 9,000, 10,000, siapa nak terbaik? Isteri bayar. Adik-beradik tak boleh duit. Adik-beradik ni tak boleh duit. Mungkin standby nak tuntut ke apa ke, yang kita paling risau, takut tanggungjawab tak nak laksanakan. Jadi sama buat wasiat tu. Urusan pusaka pejabat tanah, pusaka kecil ke amanah raya ke, biar badan institusi amanah uruskan. Sebab urusan tu bukan senang. Urusan tu bukan senang dan ambil masa, makan kos. So selesai bab sini pelantikan pentadbir. Dah selesai pelantikan pentadbir, barulah boleh bahagi. Sama ada isteri-isteri nak dapat 1/8 ke, nak dapatkan keseluruhan rumah ke, dia bergantung kepada persetujuan waris waris. Contohlah kalau sebiji rumah ni, adik-beradik ada hak, kena dapat pelepasan daripada adik-beradik untuk tolak hak, barulah rumah tu boleh jadi milik isteri. Kalau orang tak ada lepaskan hak, kena bayar dengan duit. Kena sebutlah, kebanyakan dekat sini lah berlaku pergaduhan tu. Berlaku pergaduhan sebab isteri rasa tak adil. Aku yang dulu hidup dengan suami sama ni, adik-beradik cakap, aku ada hak. Aku tak macam mana, sekali tak adil. So that's why lah, yang kedua ni, solusi kedua adalah hibah harta. Hibah harta ni, kita nak bagi aset tu kepada individu tertentu. Contoh macam hibah harta kampung ni, kita nak bagi duit untuk bayar hutang ke, untuk pemberian kasih sayang ke. Tapi hibah harta ni, kita nak bagi rumah contoh. So suami buat hibahkan rumah ni kepada isteri. So berlaku kematian, rumah yang harta ni terus akan dapat kepada isteri. Tapi jangan salah faham. Dia bukanlah kita tolak faraid, bukan macam tu. Bukanlah kata bila kita buat hibah harta ni, kita dah ambil hak orang lain. Itu kesalahan, itu salah faham masyarakat. Sebab hibah tu dibuat semasa hidup. So ini, saya cut short. Siapa yang beli rumah tu bernama, wajib buat hibah harta. Sebab rumit. Urusan pentadbiran pun rumit, urusan pembahagian pun akan rumit. Buat hibah harta antara suami dan isteri tu. Yang kedua, siapa yang tidak ada anak lelaki, zuriat lelaki ataupun ada anak angkat, buat hibah harta. Sebab anak angkat tu langsung tak ada hak dalam pusaka, yang pertama. Yang kedua, kalaulah rumah tu kita nak bagi kepada anak kita saja, sedangkan kita tidak ada anak lelaki, yang mana adik-beradik akan ada hak, dia akan jadi pergaduhan nanti. Sebab sebuah harta je tu, bila berlaku kematian barulah kita nampak
keadaan sebenar. Kalau semasa hidup ni boleh lagi nak orang-orang boleh baik-baik kan. Bila harta ni adalah satu ujian kepada kita. Buat ibadah. Buat ibadah tu atas keperluan untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pemberian secara direct kepada orang yang tidak mati. Inilah memudahkan, boleh mempercepatkan peralihan nama aset sebelah kematian dan elakkan perebutan harta. So, hibah ni bukan untuk rumah je. Kita boleh hibahkan akaun bank kita, ke tanah kita, ke semuanya kena buat perancangan semasa hidup ikut kepada keperluan. Alright, ada soalan dulu setakat ni? Okey. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Dah lapar lah Encik Zaid. Alright. So, penutup saja. Kalau kita bergelar suami, jangan transfer beban pusaka kepada isteri. Sebab isteri tak boleh buat. Sebab saya buat TikTok. Jadi bila saya buat TikTok live ni, ramai isteri masuk tanya pusaka suami tak selesai, bergaduh dengan adik-beradik. Itu yang kami rasa. Yang kedua, jangan transfer hutang kepada anak dan isteri ataupun kepada anak-anak kita. Kalau jadi perempuan pun ada yang ada hutang kan. Jangan biarkan anak kena menanggung hutang tu. Sebab kalau hutang tak selesai, kalau tak ada orang campur bayar, rumah tu kena lelong balik. That's why pentingnya dalam perancangan kewangan dalam takaful dan perancangan pengurusan pusaka dalam wasiat dan hibah. So thank you very much. Kalau ada apa soalan, boleh jumpa dengan konsultan di belakang untuk tanya kalau ada personal masing-masing ke. So sekian daripada saya. Thank you very much. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Encik Zaid. Okey, untuk cut short, so borang yang saya dah edarkan tu, jika Cikgu Syarifu nak personal punya consultation, boleh tick je. Kalau tak perlu, tak payah isi nama. Kalau perlu, isi nama, nombor phone dengan isu yang paling bawah sekali tu. Ada wasiat, hibah rumah. Nanti kami akan follow up minggu ni atau minggu depan untuk personal punya consultation lah. So pasal ni pun dah lepas Zuhur, ada yang nak ambil anak-anak, perlu makan tengah hari, everything. So kat sini saya ucapkan pada Tuan Zain dan minta tim collect borang. Okey. Diserahkan pada sini. Boleh. Jadi Okey, setakat dia, terima kasih banyak cikgu. So, kita masih cikgu. Itu je daripada kami. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Dapat di